Apa beza sinki under mount, top mount dan flush mount? Mesh ini aku jelaskan ringkas je. Save video ni siap-siap. Yang pertama, sinki jenis top mount. Yang ini dia letak dekat atas tabletop ni je. Senang nak DIY sendiri. Cuma ada satu hal je. Frame dia ni dia akan timbul tau dekat sini. Jadi kotoran memang senang melekat lah dekat celah ni. Lagi satu, semut pun boleh buat open house tau dekat sini. Yang kedua, flush mount. Sinki jenis ni dia selevel dengan tabletop tau. Sebab tu dia ada benda ni. Jadi dia nampak lagi kemas, slack dan slimless. Cuma kalau nak pasang dia agak leceh sikit lah. Korang kena potong tepat-tepat tau. Kalau tak, habis. Saya ingat OCD korang tu menjerit nanti. Last sekali, under mount sinki. Yang ini memang paling favourite sebab design dia antara permukaan atas dengan bawah dia duduk dekat dalam tau. Jadi memang kemas, memang slack. Cumanya korang punya tabletop tu kena kuat dan juga waterproof. Kalau tak, memang bye-bye. So sekarang korang dah faham kan apa beza 3 jenis sinki ni. Jadi korang pilihlah ikut design yang sesuai dengan korang dan ikut bajet, jangan membazir. Jadi kalau korang nak tengok design sinki yang lagi best, lagi banyak, datang je terus dekat Cawangan Alat Dapur berdekatan dengan korang. Sekarang tau.